Tuan-puan, Assalamualaikum. Saya Farhan, rakan Mazda anda. So hari ini saya nak berkongsikan kepada anda cara mengira kereta on the road. Jom. Okey tuan-puan. Okey. Cara yang senang, cara mudah. Okey, kita pergi kat website. Contoh ni saya punya website. Okey, so kita pergi dekat contoh Mazda 3. So kita tengok Mazda 3 1.5 High Plus. So harga dia 119,620. Okey, itu harga body. Then kita tengok, so tambahnya insurans, contoh 2,600, dan totalnya itulah harga on the road. Dan harga kita baru berbeza dengan second hand. Jikalau tuan-puan nak beli kereta second hand atau used car, kiranya mungkin berbeza dengan yang first hand. Yang itu kita jumpa next video. Okey, sekarang ni jika tuan-puan berminat nak beli kereta baru, Mazda ke Honda ke Toyota, just roger saya. Sekarang kita banyak sangat ada promo diskaun. Memang siapa yang lambat memang melepas diskaun kali ni. Sebab tahun depan rasanya harga akan naik. Sebab government akan naikkan cukai kereta. So tuan-puan yang berminat nak beli kereta, cepat roger saya sekarang. Okey tuan-puan, nombor ada di bawah atau link di atas. Assalamualaikum.